Selamat pagi semua. Pertama sekali, terima kasih kerana menghadiri mesyuarat pada hari ini dan kerana menyempati masa. Saya ingin secara rasmi memulakan mesyuarat ini pada jam 10 pagi. Seperti yang semua sedia maklum, cawangan McDonald's Seksyen 7 Shah Alam baru-baru ini mengalami peningkatan aduan pelanggan berkaitan perkhidmatan yang lambat pada waktu puncak, terutamanya di bahagian kaunter dan juga pandu lalu drive-thru kita. Objektif mesyuarat pada hari ini adalah untuk mengenal pasti punca utama kelewatan perkhidmatan, kesan terhadap pelanggan dan operasi cawangan, membincangkan strategi penambahbaikan yang praktikal dan menentukan tindakan yang sesuai untuk dilaksanakan. Jadi, sebelum kita memulakan mesyuarat, saya ingin mengingatkan semua supaya mengekalkan sikap profesional dan memberi peluang kepada setiap individu untuk menghabiskan percakapan sebelum memberikan respons. Cik Fusha dipersilakan untuk meneruskan pembentangan isu. Terima kasih Puan Farah. Berdasarkan borang maklum balas pelanggan, laporan dalaman dan ulasan Google yang telah kami terima, terdapat pelbagai kecaman negatif yang diterima oleh cawangan kami. Antara aduan utamanya adalah pelanggan yang menunggu terlalu lama untuk menerima mereka punya order, kelewatan di kaunter pembayaran, kesesakan di pandu lalu iaitu drive-thru dan juga penyediaan makanan yang terlalu perlahan semasa waktu kemuncak. Selain itu, jumlah aduan pelanggan juga meningkat kira-kira 30% berbanding dengan bulan sebelumnya. Ya, untuk menyokong perkara tersebut, saya telah meneliti beberapa komen pelanggan secara dalam talian semalam. Ramai pelanggan menyatakan bahawa mereka terpaksa menunggu antara 20 hingga 25 minit hanya untuk menerima pesanan mereka, terutamanya pada waktu makan tengah hari. Sesetengah pelanggan juga mengadu bahawa barisan pandu lalu memanjang sehingga keluar kawasan parkir pada hujung minggu. Daripada perspektif perkhidmatan pelanggan, isu ni agak serius. Pelanggan datang ke McDonald's kerana mereka mengharapkan perkhidmatan yang cepat dan efisien. Jika tempoh menunggu menjadi terlalu lama, pelanggan mungkin berasa kecewa dan memilih restoran lain sebagai alternatif. Saya bersetuju dengan Cik Fisha. Dari sudut pengurusan kualiti, isu ini boleh memberikan kesan negatif terhadap kesetiaan pelanggan, reputasi jenama, pembelian berulang dan juga prestasi keseluruhan cawangan. Ulasan negatif di sosial media dan platform penghantaran makanan juga boleh menjejaskan imej cawangan sekiranya tindakan segera tidak diambil. Okay, thank you for your opinion. I think now we should discuss what might be the probability for this issue to exist. Cik Dian, would you like to start? Boleh Puan. Salah satu punca utama ialah kekurangan kaki tangan semasa peak hours. Pada masa ni, jumlah pekerja yang dijadualkan semasa waktu makan tengah hari dan makan malam tidak mencukupi untuk mengendalikan jumlah pelanggan yang sangat tinggi. Thank you. Anyone else would like to give your opinions? Saya Puan, saya perasan bahawa sistem point of sale kadang-kadang menjadi perlahan semasa waktu sibuk, terutamanya ketika mengendalikan pembayaran tanpa tunai dan pesanan dalam jumlah yang besar. Hal ini melambatkan proses pengambilan pesanan. Saya bersetuju dengan Cik Zafran. Selain itu, operasi dapur kadang-kadang menjadi tidak efisien apabila terlalu banyak pesanan masuk secara serentak melalui kaunter, pandu lalu drive-thru dan aplikasi penghantaran makanan seperti GrabFood dan Foodpanda. Satu lagi isu ialah koordinasi yang lemah antara kaki tangan. Kadang-kadang, pekerja tak jelas tentang tanggungjawab masing-masing. Tugas bertindih antara pekerja, komunikasi antara kaki tangan kaunter dan dapur menjadi tidak berkesan. Satu lagi masalah ialah kurangnya penyelarasan dalam kalangan kaki tangan. Jika saya boleh tambah, nampaknya tiada struktur aliran yang jelas semasa waktu puncak. Ramai pekerja cuba melakukan pelbagai tugas pada masa yang sama. Tetapi keadaan itu sebenarnya melambatkan operasi berbanding meningkatkan kecekapan. Selain itu, sebagai peringatan, kita mempunyai masa 7 minit lagi untuk sesi perbincangan ini. Satu lagi isu penting ialah prestasi kaki tangan yang tidak konsisten. Sesetengah pekerja dapat menyiapkan tugasan dengan cepat dan efisien, manakala yang lain mengambil masa lebih lama untuk menyelesaikan tanggungjawab yang sama. Keadaan ini mewujudkan kesesakan kerja dan menjejaskan konsistensi keseluruhan perkhidmatan. Baiklah, terima kasih semua. Sebagai rumusan, punca utama yang telah dikenal pasti ialah 1. Kekurangan kaki tangan semasa waktu puncak, prestasi sistem POS yang perlahan, alihan kerja dapur yang tidak efisien, koordinasi kaki tangan yang lemah, pengalihan tugas yang tidak jelas,
dan prestasi pekerja yang tidak konsisten. Adakah semua bersetuju dengan analisis ni? Okay, now let's move on to the next agenda. What can we possibly do to solve these issues? I want you all to suggest short and long-term suggestions. Bagi penambahbaikan jangka pendek, saya mencadangkan pengambilan pekerja sambilan khususnya untuk waktu pemuncak dan hujung minggu. Langkah ini dapat mengurangkan tekanan beban kerja dengan segera. Bagi penambahbaikan jangka panjang pula, cawangan ini perlu menaik taraf sistem pos pada versi yang lebih pantas dan stabil. Ini dapat mengurangkan kelewatan semasa proses pembayaran dan pemprosesan pesanan. Saya juga mencadangkan supaya peranan kaki tangan ditetapkan secara khusus semasa waktu puncak. Contohnya, seorang pekerja mengendalikan pengambilan pesanan, seorang lagi uruskan pembayaran manakala seorang lagi memberi tumpuan kepada penghantaran makanan dan bantuan pelanggan. Langkah ni dapat meningkatkan koordinasi aliran kerja. Selain itu, sesi latihan kaki tangan secara berkala juga perlu dijalankan. Latihan tersebut perlu memberi fokus kepada kemahiran komunikasi, perkhidmatan pelanggan, kecekapan melaksanakan tugas dan koordinasi pasukan semasa waktu yang sama. Cadangan lain pula ialah dengan melaksanakan sistem pengurusan giliran bagi laluan pandu lalu iaitu drive-thru. Langkah ini boleh membantu mengurangkan kesesakan dan melancarkan aliran pelanggan. Semua cadangan yang diberikan adalah praktikal, namun begitu saya berpendapat bahawa kita perlu mengutamakan penyelesaian berdasarkan tahap keutamaan, kos, impak, kemudahan, pelaksanaan. Contohnya, pengambilan pekerja sambilan dapat memberi penyelesaian segera. Latihan pekerja membantu meningkatkan konsistensi, naik taraf sistem pula menyokong kecekapan operasi untuk jangka panjang. Saya bersetuju dengan cadangan Ms. Jessie. Mungkin pihak cawangan boleh melaksanakan penambahbaikan tersebut secara berperingkat bagi memastikan pelaksanaan yang lebih lancar dan pengurusan bajet yang lebih baik. That's a very good practical solution. Pelaksanaan penyelesaian secara berperingkat akan membolehkan pihak cawangan memantau perkembangan dengan lebih berkesan. Okay, so based on today's discussion, saya ingin mencadangkan keputusan berikut. Yang pertama, tindakan segera. Kita kena mengambil pekerja sambilan semasa waktu puncak dan juga hujung minggu. Second, for short term, kita kena menjalankan latihan kaki tangan secara berstruktur serta menambah baik pengalihan tugas. Dan lastly, for long term, kita menaik taraf sistem POS dan menambah baik pengurusan aliran kerja dapur. Any suggestions or disagreements? Dari perspektif pengurusan kualiti, saya percaya pelan tindakan ini adalah seimbang, realistik dan mampan untuk cawangan McDonald's Station 7 Shah Alam. Okay, thank you Ms. Jessie. Memandangkan tiada sebarang bantahan, keputusan yang dicadangkan ini secara rasmi diluluskan. Izinkan saya merumuskan pelan tindakan yang telah dipersetujui sepanjang mesyuarat pada hari ini. Yang pertama, Jabatan Sumber Manusia akan mengambil pekerja sambilan tambahan bagi membantu operasi sepanjang waktu puncak dan juga waktu hujung minggu. Tindakan ini perlu diselesaikan dalam tempoh 2 minggu. Yang kedua, pasukan operasi akan menjalankan sesi latihan kaki tangan secara berstruktur yang memberikan fokus kepada 3 benda iaitu komunikasi, koordinasi aliran kerja dan kecekapan perkhidmatan pelanggan. Program ini haruslah dilaksanakan dalam tempoh 1 bulan. Yang ketiga, Jabatan IT akan menilai dan menaik taraf sistem POS yang sedia ada bagi meningkatkan kelajuan proses pesanan dan mengurangkan kelewatan teknikal. Naik taraf sistem ini dijangka siap dalam tempoh 3 bulan. Akhir sekali, pasukan kawalan kualiti akan menjalankan pemantauan perkhidmatan secara mingguan untuk menilai tempoh menunggu pelanggan, prestasi kaki tangan dan juga tahap kepuasan pelanggan. Selain itu, saya juga mencadangkan pelaksanaan semakan maklum balas pelanggan secara mingguan, pemantauan purata masa perkhidmatan dan juga penilaian prestasi bulanan. Betul, langkah-langkah tersebut dapat membantu kita untuk mengukur sama ada penambahbaikan yang kita buat tu betul-betul berkesan ataupun tak. Okay, cadangan yang baik. Kita akan memasukkan pemantauan mingguan dan semakkan perkembangan bulanan sebagai sebahagian daripada proses susulan. Untuk maklumat semua, kita masih berada dalam tempoh masa mesyuarat yang telah ditetapkan. Terima kasih Cik Hatim. Alright, before we end today's meeting, I would like to thank all of you
atas kontribusi korang yang sangat aktif, kerjasama pun padu dan sumbangan pernas sepanjang perbincangan hari ini. I believe today's meeting is very productive dan kita pun telah berjaya memenangkan isu utama, membincangkan penyelesaian yang praktikal serta mencapai persetujuan terhadap pelan tindakan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan di McDonald's Seksyen 7 Shah Alam. Setiausaha akan menyediakan minit mesyuarat dan menyedarkannya kepada semua ahli untuk wujudkan. Sekiranya tiada perkara lain untuk dibincangkan, saya ingin secara rasmi menangguhkan mesyuarat ini pada 11.15 pagi. Thank you all and semoga anda semua menjalani hari yang baik.